amat ditekankan oleh para ulama supaya 3 malam ini jangan kita sia-siakan. Yang kedua, malam yang perlu kita ambil perhatian dan perlu kita cari-cari dalam bulan Ramadan semestinya tidak lain dan tidak bukan Lailatul Qadar ataupun malam Al-Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, kata Allah Subhanahu wa taala. Malam-malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kata Nabi SAW, carilah Lailatul Qadar itu pada 10 yang terakhir. Dan ada hadis mengatakan carilah pada malam-malam yang ganjil. Sebahagian ulama mengatakan Lailatul Qadar itu setiap tahun dia berubah-ubah. Maka kita usahakan untuk meningkatkan amalan kita. Secara umumnya kita penuhkan setiap malam kita dalam bulan Ramadan ini dengan ibadah, tetapi secara khususnya pada malam-malam yang ganjil dalam 10 hari yang terakhir itu janganlah kita tinggalkan untuk kita melakukan ibadah. Mudah-mudahan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, pembebasan daripada api neraka dan mendapat ganjaran yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala.